Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asma' Husna yang ke-80, Al-Wali. Wali maknanya maha pemimpin. Dan Allah bersifat pemimpin. Begitu juga manusia bertanggungjawab sebagai khalifah Allah atau pemimpin di dunia. Ini adalah tanggungjawab tentang kedudukan Allah dan juga manusia, bagaimana diamanahkan ke dunia ini. Allah bersifat Al-Wali, maknanya maha pemimpin. Kepemimpinan Allah itu adalah kepemimpinan yang tertinggi, Big Boss. Sedangkan manusia ini bertanggungjawab sebagai mengikut perintah Allah ataupun dikatakan khalifah, kepimpinan di dunia. Di hari akhirat nanti Allah akan memimpin terus secara langsung. Di hari akhirat nanti. Itu dibicarakan nantilah. Nah, ini pemimpin Allah ini sama ada di dunia dan di akhirat. Di dunia diberi hak tanggungjawab kepada manusia untuk jadi pemimpin, dikatakan wali. Tapi orang Melayu dia faham wali ni, wali nak nikah aja. Siapa jadi wali ya? Ataupun dia kata Tok Wali. Tok Wali ni orang warok. Jalan pijak semua pun tak mati. Itu sebagai dikatakan wali. Dia tak makan nasi, pakai bergetih ya. Itu kepahaman orang Melayu. Dan wali ini ada beberapa perkara yang berlaku pelik pada diri dia. Boleh terbang ke, boleh apa ke, itu cerita dululah. Kalau aneh naik kapal terbang lah. Nak jadi wali ke. Mana ada nak terbang ke Mekah. Kejap dulu Kanada lah kot. Orang yang macam tu. Itu sebenarnya makna wali di sini dalam kepahaman yang menyeluruh. Dalam Al-Quran itu ada perkataan wali. Sekian banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang wali atau dikatakan pemimpin. Ayat Quran yang menyentuh mengenai wali itu adalah menjadi tanggungjawab manusia adalah menjadi wali Allah. Walinya ada dua. Waliullah wa wali syaitan. Kehidupan manusia ini dalam kehidupan mereka sama ada jadi wali Allah. Mana wali Allah mengikut kepimpinan Allah. Iaitu kepimpinan Islam. Memerintah negara. Ataupun negeri. Dan kawasan taklukannya. Allah berdasarkan kepada mengikut kepimpinan Allah. Itu dikatakan waliullah. Ini sejak pada zaman Adam lagi. Sehinggalah Muhammad dan juga konteks sekarang pun sama saja. Sejak zaman para Nabi dan Rasul, Allah yang melantik secara langsung untuk mengutus manusia menjadi Nabi dan Rasul. Selepas zaman Nabi dan Rasul, manusia itu diberi kuasa untuk melantik seseorang untuk menjadi pemimpin atau ketua dalam suatu masyarakat dan negara. Itulah pemimpin dalam Islam. Pemilihannya itu adalah secara syura. Wa amruhum syura bainahum. Setiap pekerjaan kamu naklah di syura, di musyawarah. Jadi nak musyawarah untuk ada antara persoalan musyawarah dalam Islam adalah musyawarah pemilihan pemimpin. Seperti mana pemilihan Sayyidina Abu Bakar dipilih menjadi khalifah selepas daripada kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia meninggal, dia tidak berpesan kepada siapa nak jadi pemimpin untuk meneruskan perjuangan Islam. Dia serahkan kepada rakyat. Maka berhimpunlah di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin sebulat suara memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai menjadi khalifah yang pertama. Dia dikenali sebagai Khalifatul Rasulullah SAW. Dia adalah sebagai menjadi khalifah pengganti Rasul, pengganti Nabi dalam urus
tadbir dalam sebuah negara Islam di Madinah. Ini cara Islamnya. Termasuklah juga untuk menjadi suami dan isteri. Ini pemilihan daripada ibu bapa dan juga persetujuan daripada anak itu sendiri. Dulu anak kahwin, pak mak dia menentu, hang kahwin kau ni, kau ni. Sekarang ni anak boleh pilih sendiri. Tak nak siapa yang sesuai dengan siapa, bapa setuju pun boleh juga. Apabila jadi wali itu, apabila nak kahwin, bapa yang menjadi wali, dinikahkan. Maka jadilah seorang itu menantu dia atau berdikatan suami, dan anak dia juga adalah sebagai menjadi isteri kepada si suami itu. Ini dikatakan wali nikah. Apa yang dipahami oleh orang Melayu, kebanyakan orang, kalau nak nikah tu si wali lah. Siapa wali, siapa bapa ya. Kalau tak ada bapa, maknanya abang dia. Ataupun abang dia tak ada, apa tak ada, dikatakan wali hakim. Makna ketentuan daripada hakim itu sendiri pun boleh menjadi wali. Wali hakim itu adalah mengikut kuasa kerajaan, pemerintah nak lantik siapa. Kalau tak ada wali yang beberapa dan kalau terkait. Yang pentingnya kahwin dengan tak kahwin. Lepas kahwin, sahlah kahwin dalam arti kata cara perkahwinan Islam. Kemudian diadakan sedikit kenduri. Kalau zaman Nabi, memadailah kenduri itu seekor kambing saja pun cukuplah. Sekarang ini bukan kambing, lembu, kerbau, ayam, itik semua ditumbangkan buat besar-besaran. Tapi sebenarnya kenduri kahwin ini munasabah sajalah. Untuk sesuaian, untuk ada jamu-jamuan, tanda kesyukuran dan juga untuk peristiharan pernikahan itu sendiri. Semua orang tahu. Adik-beradik sini tahu, sana apa tahu. Nanti kata, dia ni kahwin bila tak dapat kenduri pun. Itulah kata buat kenduri itu. Orang tahu. Dan maknanya tujuan untuk perhubungan baik di antara suami isteri. Yang pentingnya selepas kahwin. Janganlah sibuk kenduri kenara, bergadai, sepatu susah apa nak bayar. Cukuplah dengan ada apa perbelanjaan dalam untuk kemampuan kedua belah pihak itu sendiri. Boleh buat secara bersama ataupun berasingan penuh itu. Itulah dikatakan wali nikah. Tapi dalam konteks wali di sini adalah wali menjadi kepimpinan dalam semua peringkat, baik peringkat negara, masyarakat dan juga wali individu. Kalau tak kahwin tak apa, setiap orang tu jadi wali, dia yang pemimpin. Akulah jadi ketua, akulah jadi rakyat, akulah jadi raja. Kalau tak kahwin. Raja manusia, di manusia tu hati dia. Menteri dia otak dia tu. Menjaga macam nak fikir. Rakyat tenteranya tangan, kaki. Rakyat yang boleh bahagian atas tangan, bahagian bawah kaki tentera dia. Itu sebenarnya tuan dah jadi manusia ni dah cukup lengkap sebagai kesempurnaan hidup manusia yang berkelayakan untuk dilantik menjadi seorang wali. Kepimpinan dalam konteks individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.